saja. Kalau korang berdua ni dengki dengan aku, cakap saja dengki. Haji Said nasi lemak. Betul. Haji Said nasi lemak dah tak ada kat kampung ni. Saya sendiri yang cedok ni masuk dalam ni. Elok tadi. Kenapa jadi? Macam basi je. Tak apalah bang, cancel lah, tak jadi. Tak jadi? Masuk Okey. Waktu itu aku betul-betul gembira. Perniagaan aku selamat. InsyaAllah ada rezeki. Rezeki ni ada di mana-mana. Kita tak balik kampung terus. Ayah nak singgah jumpa orang kejap. Baiklah. Rugilah. Esok kan raya. Tapi dia pun dah tak ada. Macam mana pun waktu itu aku kena berniaga juga. Lah abang nak tunggu sini, tunggu abang. Besok saya datang kalau abang ada sini bang. Memang saya angkut abang. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Tapi sayang, aku dah terlambat.